The next day. Akhirnya siap juga. Dah berapa hari dah tak ambil. So korang nampak ni, ni ada part-part restore Nampak tu ada kesan salah, tapi kondisi macam macam baru. Lepas tu part-part dalam ni kau tengok. Nampak tu bersih. Semua barang-barang macam baru. Malah sepatutnya buat konten aku nak buka motor 125, aku nak buka motor Legenda dengan Y151. Tiba-tiba ramai pula yang datang pula bengkel. Dah takkanlah aku nak pasang kamera, jadi segan man. Aku dah seorang kan. Tiba-tiba ada geng-geng yang lain datang bengkel, dia nak pasang rem lah, pasang cam lah, macam-macam lagi lah. Nak pasang kamera jadi segan pula. Dah lama kekok, betul tak? Dan sekarang ni kita nak pergi Ion Bukit Raja disebabkan aku nak repair masalah. Nampak ni, dah tak ada apa-apa dah. Masalah kamera ni. Sebab memang kita pakai belakang je, depan kita kurang pakai. Tapi aku beli baru Mat. Kalau aku beli under loan ke, under Maxis ke, memang iyalah. Ini aku beli memang betul-betul daripada under machine. Pening kepala Mat. Tiba-tiba rosak kan. So sekarang kita pergi Ion Bukit Raja. Ada barang-barang sampai dekat bengkel. So hari ni aku nak kena siapkan setengah-setengah motor. Tapi kita sampai bengkel dulu, kita settlekan handphone dulu. Nanti aku cerita kat bengkel. Many minutes later. Jawapan mesin dekat Ion Bukit Tinggi ni, dia kata kena repair. So tak boleh nak buat apalah. Sebab dulu aku pernah pakai 13 Pro Max time aku ambil kat mesin. Lepas tu ada masalah, time tu ada isunya, apa namanya tu, kamera ada shaking. Handphone aku time tu baru 2 bulan. Pergi dekat mesin center dekat Kajang, dah terus tukar one to one. Tapi bila hantar dekat sini, dia orang kata kena repair. Takkanlah handphone baru nak kena repair. Loi, sakai guys. Kalau handphone baru kena repair, memang macam diorang kata kena pergi TRX KL. TRX mesin lah. Esok kena bangun pagi pergi KL. Tapi sekarang ni kalau nak pergi boleh, sebabkan Kobe dah kerja. Tapi seeloknya esok baru aku pergi. Okay. Sekarang ni aku dah sampai kat bengkel. Esok kena pergi TRX lah. Memang Cuma sabar sikit. Sabar. malah ada barang sampai. So hari ni pun ada barang sampai juga. Jom kita tengok barang-barang apa yang sampai untuk projek kali ni. Yang barang sampai adalah handle Y15V1. Ini untuk cover sprocket warna hijau punya. Ni cover 360. Aku punya yang kat bawah ni dah loose tau. X3 ke S4, F5 korang pakai cover ni. Kalau dah loose bawah ni memang demam lah, yang jenis hari-hari pakai. Sebelum ni aku buat sewa. So itu dah jadi punca dia. Yang jenis penyewa-penyewa semua dia main lanyak je pakai. Tapi kondisi kamera okey. Cuma bawah tu dah loose, dah tak boleh ikat dah. Nak kena pakai cover yang macam ni. Setiap barang yang aku review dan on project, korang boleh tengok pop up yang naik atas ni adalah barang-barang yang aku beli. Lepas ni korang dah tak payah pening kepala nak pergi decision bawah, nak tengok link apa yang aku beli setiap on project tu, jadi pening kepala kan. Lepas tu batang fork, yang ini Ego punya. Aduh, aku terbeli satu pula, sepatutnya kena beli dua. Kalau Ego punya pendek, tak macam Y punya. Kalau Ego memang cukup pendek lah. Memang senang lah setup motor goreng, ini low-wordnya. Dan last kali adalah resin. Yang sebelum ni memang dah keras. Okay, yang ni cair sikit kan. Lepas tu dapat sekali catalyst. Aku rasa aku tak order catalyst ni. Lepas ni kita boleh on project untuk motor goreng tu nanti kita buat full carbon. Tak tahu lagi lah. Kali ni motor goreng boleh jadi motor auto show, boleh jadi motor goreng. Untuk enjin motor goreng korang kena stay tune lama sikit. Sebab apa? Aku takut nanti bila aku buat tiba-tiba crankcase ESI billet tu dah sampai. Korang pening, aku pun jadi pening man. So, sekarang ni kita bagian setup bagian luar. Nak kena airbrush lah. Itu sekarang setup airbrush kan. Kita kena airbrush. Korang tengok ni dah keras ke matu dah. Nampak tu. Ni cair sikit. Lepas tu dia jernih sikit. Jadi
Ni dah setup kuning dah. Kejap lagi aku nak turunkan barang-barang yang apa yang tak cukup dekat motor goreng nanti. Sebab aku nak tegakkan body ni. Nak cari arm, nak cari T-fork, nak cari fork, macam-macam lagi. Maafkan diriku, saya. Nampak ni, yang ni sebenarnya body motor drag. Yang ni banyak part-part yang dah buang geng. Kalau korang nampak kat sini, sini dah tak ada. Lepas tu bahagian sini pun dah tak ada. Aku rasa ada bracket kat sini. Yang ni pun kita nak repaint balik. Yang ni T-fork bengkok. Nampak tu bengkok dia macam mana, bengkok ke atas kan. Jadi kita gunakan balik. Lagi boleh gunakan, kita gunakan lagi. Sekarang ni aku cuba cari barang-barang recycle yang ada kat bengkel. Masa nak raya, kita orang kemas-kemas bengkel. Dekat 3 kali trip lah kita orang buangkan barang-barang yang tak guna sebenarnya. Kalau contohnya aku buat YT time masa tu, banyak gila barang-barang jackpot yang aku buang. Kalau tidak, kat situ boleh jadikan duit untuk teruskan konten. Esok kita akan pergi hantar dekat Cuan. Jadi kita cuci, kita spray balik warna silver. Untuk projek kali ni aku ada tengok motor Indonesia yang dia punya konsep dia ala-ala dekat Malaysia punya. Sebab cover set dia aku rasa cukup-cukup minat dengan konsep yang bawahnya. Bawah dia set up ke arah Indonesia punya, tapi yang atas lebih kepada Malaysia punya. So sekarang ni bukan nak copy sebiji design dia, tapi kita nak jadikan contoh pada design dia untuk jadikan kita punya motor. Cuma untuk bahagian enjin, disebabkan enjin yang 65 J12 tu masih tak terjual, so kita biarkan dulu. Body dah siap sepenuhnya, tapi enjin tak jual, so kita continue je beli crankcase yang baru dengan beli head block yang baru. So tapi kita try J12 tu terus. Sekejap lagi kita nak leraikan motor customer sebab ada job repaint. So siapa-siapa yang nak repaint ke apa ke, boleh terus datang ke bengkel. Mesti ada orang tanya untuk restore screw macam mana. So kalau untuk restore screw, korang boleh buat restore full motor dekat kita orang, atau korang nak restore sendiri tapi screw je korang bawa kat kita orang. Untuk setup skru-skru ni, yang ini kita ambil RM25 1 kilo. So minimum 2 kilo ke atas. Kalau bawah 2 kilo kita tak ambil lah untuk satu color. Kalau untuk bluesing ni, yang ni orang cakap bluesing lah. Nampak macam dia macam baru kan. Yang ni orang cakap bluesing. Kalau hitam zinc atau gold zinc, RM38 1 kilo. Minimum 2 kilo ke atas untuk satu color. Sebab kita hantar dekat kilang yang besar. So bila hantar kilang yang besar, itu jadi masalah dia. Tak boleh ambil barang-barang yang bawah 2 kilo.
tengah berperang ke weh? Tengah berperang ke? Main hos bocor. Kau bocor mana? Bodoh. Tengah berperang ke? Kompresor. Dah bodoh. 8 hours later. Sekarang ni dah malam, aku nak kena settlekan motor aku sebab minggu depan mungkin ada ride santai-santai. Yang minggu lepas, kita dah buat motor ni pergi goreng. Tapi hari ni kita nak continue balik pakai bisu balik. Kira motor valet lah. Ride belakang balik, kita masuk exhaust bisu balik. Lepas tu kita masuk seat balik. Dan semua apa yang kita buka, kita masuk balik. Disebabkan motor ni nak on project. Sebab apa? Aku ada planning. Motor drag kat belakang ni kita nak hidupkan balik. Tapi kita masalah. Ada yang komen, kata dia, bang, cuba bawa motor drag ni pergi goreng. Challenge yang sangat-sangat baik kan. Motor drag ni pakai bateri. So bila bateri ni habis, diibaratkan motor EV, motornya mati. Kalau nak pergi goreng, kita kena bawa 2 atau 3 bateri. Sekarang ni kita nak settlekan motor ni dulu. Lepas tu baru kita settlekan motor-motor yang lain. Sebab kan aku kena siapkan motor satu persatu. Triton kita dah beli cover set. Nanti Triton pun kita akan siapkan sepenuhnya. Siap satu-satu motor tu. Sekarang ni kita tengok macam mana konsep setup PCO motor valet.